kita adalah pasukan daripada AMD. Dari segi kualiti tu memang kita ada kelebihan di sana. Dan dari segi persefahaman dengan antara pemain-pemain yang dimainkan untuk Piala Remaja Kebangsaan ni, memang kita banyak, sebab kita ada beberapa pertandingan Piala Belia, KPM dan jadi kita terpaksa pecahkan pasukan untuk main dengan untuk Piala Remaja Kebangsaan ni. Jadi dari segi persefahaman pemain, memang kita tidak boleh berpuas hati. Ya, walaupun kita menang 11 perlawanan, ada perlawanan yang ada jaringan yang banyak, tetapi saya pun ada bagi tahu dengan pemain, jangan berpuas hati sebab anda semua berada di level yang berbeza sebenarnya kalau nak dibandingkan dengan pemain-pemain dengan pasukan yang datang ni. Jadi mereka harus tahu di mana kedudukan mereka dan mereka tidak boleh hilang fokus sebenarnya dalam padang. Walaupun yalah kita ada bolos gol, ada beberapa perlawanan kita bolos gol, tapi yalah itulah bola sepak. Tetapi kalau boleh saya tak nak benda tu terjadi sebab saya selalu bagi tahu kepada pemain mereka adalah pasukan yang berada di elit, kedudukan elit. Jadi mereka patut bermain dengan lebih baik. Setiap 2 minggu kita tahu ada 2 perlawanan. Dan setakat ni ialah tidak boleh berpuas hati, tetapi okey bagi saya untuk pemain-pemain ni, kerana dalam pada masa yang sama mereka dapat minute play juga sebab kita ada dalam 38 pemain. Jadi kita pun kena bagi minute play kepada semua pemain yang ada. Long term plan, kita tahu bahawa sekarang ni pemain-pemain yang ada ni adalah umur 16. Mereka ada lagi setahun untuk berada di AMD dan kita cuba untuk membentuk mereka supaya mereka mendapat peluang apabila mereka habis di AMD ni. Ada pasukan-pasukan atau pasukan kelab di luar yang ingin menandatangani pemain-pemain ni lah, kerana kualitas. Tapi saya tahu bukan semua yang akan dapat peluang tu. Tapi biasalah bola sepak ni, siapa yang bagus, siapa akan dapat peluang tu lah. So impian kita hendak melihat pemain-pemain ni habis 5 tahun mereka di AMD, mereka keluar, mereka akan bersama dengan pasukan-pasukan yang pasukan-pasukan profesional di luar tu. Yang pertama adalah kualiti, sudah tentu kualiti. Yang kedua adalah attitude pemain-pemain. Yalah, dari segi technical ability tu kita tahu bukan semua pemain mempunyai technical ability yang sama, tetapi kita cuba terapkan tactical yang sama kepada kesemua 38 pemainnya. Jadi pemain ni faham apa tactical yang kita mahukan. Cuma yang membezakan adalah attitude mereka, technical ability mereka. Jadi ini yang akan membezakan di mana pemain-pemain ni akan bermain. Antara mereka akan bermain di Belia, di Piala KPM ataupun di LRK. Tetapi kita ada bagi tahu kepada pemain, sesiapa pemain yang perform di LRK, mereka akan diserapkan ke pasukan Belia. Dan kita juga pernah menarik beberapa pemain daripada pasukan Belia yang mereka harus bermain di LRK kerana dari segi performance yang tidak baik. Jadi dia ada persaingan yang sihat. Tapi ialah kita tidak boleh menukar ke semua pemain. Mungkin minggu ni ada 2-3 pemain yang perform, mereka ada peluang untuk berada di pasukan Belia. Kerana kita ialah pemain yang ramai ni. Jadi setiap pemain tahu benda tu dan kita pun dah lakukan benda tu. Jadi mereka dah nampak siapa perform, siapa akan dapat peluang tu.